Allah Rabbi Allah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah ta'ala pada tengah hari ini kita meneruskan lagi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita dah masuk muka surat 414, iaitu pada jenis zakat yang ke-6, zakatu urudit tijarah, zakat barang-barang perniagaan. Nah, qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Sadisan zakatu urudit tijarah wa hiya as-sila'u wal bada'i'u. Jenis zakat yang ke-6 ialah zakat barang-barang niaga, barang-barang yang dijual beli. Wahia as-sila' wal bada'. Wa ma'ana al-urud. Jadi saya sebut zakat urud at-tijarah. Apa makna urud? Ma qabala an-naqdain. Itu makna al-urud. Setiap perkara yang bukan emas dan perak. Ai ma siwa zahabi wal fiddah. Boleh? Maknanya kereta dipanggil urud, motor, handset, kitab, buku, pen, pensil, semua tu dipanggil ardun. Jamaknya urudun. Jadi zakat urudut tijarah, mana zakat barang-barang perniagaan, selain daripada emas dan perak. Okey, apa makna perniagaan pula? Bisnes. Wa makna tijarati taqlibul mali li gharadi ribhi. Maksud bisnes ialah membolak-balikkan harta untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Kita ada harta berupa duit, kita bolak-balikkan dia dengan membeli barang. Contoh handset, tablet. Kemudian kita jual dia, bolak-balikkan semula dengan cara jual dia kepada orang lain. Jadi belinya 100, jualnya 200, dapat untung 100. Itu maknanya. Taqlibul mali li gharadi ar-ribhi. Membolak-balik harta untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Syurutu wujubi zakat tijarah sittatun. Syarat wajib zakat perniagaan ada 6. Gugur salah satu syarat, tak wajib zakat perniagaan. Yang pertama, an takuna uruda bada'i'a la naqda. Yang pertama, mesti barang yang diniagakan itu bukan emas dan perak. Kalau dia berniaga emas dan perak, dia wajib bayar zakat an-naqdain, emas dan perak. Dia tak wajib bayar zakat perniagaan. Boleh? Wa idza tajara fi adh-dhahabi aw al-fiddati fatajibu alaihi zakatun naqdain duna zakat at-tijarah idza tawaffarat asy-syurut. Jadi syarat pertama apa dia? Barang yang kita buat niaga, buat bisnes tu mesti bukan emas dan perak. Buku, kopiah, baju, ridak, mic dan sebagainya, speaker. Boleh? Tu. Selain daripada emas dan perak. Kalau seseorang tu berniaga cuma berniaga emas ataupun perak, maka ketika itu wajib dia bayar zakat an-naqdain, zakat emas dan perak. Tidak wajib dia bayar zakat perniagaan. Satu. Syarat nombor 2, niyatut tijarah, ay fala zakata idza nawal qunyata aw iddikhara. Ada niat nak bisnes. Itu syarat nombor 2. Jadi tidak wajib zakat kalau seseorang tu berniat untuk menyimpan. Faham tak? Dia ada kitab banyak rumah. Buat apa? Simpan. Letak dekat arak lah, buat comel, molek. Orang mari orang kata kita alim. Alhamdulillah, walaupun kita jahil.
Nah, jadi yang tu tak wajib zakat sebab dia bukan berniat untuk berniaga. Boleh? Contoh lain apa? Dia ada kereta. Siapa nama? Sultan Brunei. Ada banyak kereta kan? Yang tu dia niat untuk simpan ataupun niat untuk guna. Maka wajib tak zakat kereta? Wajib tak zakat perniagaan? Tidak wajib sebab dia tidak berniat untuk jual. Untuk niagakan kereta yang dia miliki. Boleh? Ayuh. Yang ketiga, tak apalah cakap seorang pun tak ada orang tengok di Facebook ni, tak apa. Yang ketiga, iqtiranun niyyati bitamalluki. Ay yakuna nawiyan litijarati inda syira' wa minha yabda'ul hawlu. Yang ketiga, mesti niat itu berserta ataupun serentak ada bila mana kita mula-mula memiliki barang, iaitu ketika mana kita beli. Gini ceritanya, kita pergi ke kedai nak beli handset 100 biji dengan harga yang sedikit murah lah. Masa kita beli handset tu, dalam hati kita, aku beli ni untuk jual balik, untuk berniaga. Itu maksud dia. Boleh? Wa minha yabda'ul hawlu. Dan daripada situ bermulanya haul, bermulanya kiraan setahun tu. Faham tak? Saya ke kedai, saya pilih-pilih, aku nak handset ni suti, ni suti, ni suti, main 100 buah. Lepas tu kita pun bayar, contohlah 1 buah tu 1,000, kita pun bayar 100,000. Masa kita bayar tu dalam hati kita, aku beli banyak ni sebab nak berniaga, bukan nak pakai. Nak sabar pakai 100 biji handset, nak berniaga. Faham tak? Okey. Daripada saat saya membeli tu, selesai saja akad, daripada situ bermulanya kiraan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Bila dah cukup setahun, maka tengok akhir tahun tu. Kalau cukup nisab, wajib zakat. Kalau tidak, maka tidak wajib zakat. Faham? Falau ishtara biniyatil qinyah thumma ba'da fatratin nawat tijarata fayabda'ul hawlu min hini bad'i fil amali al-bai'i wa syira'i ba'da niyah. Ada kata seseorang tu beli untuk simpan. Dia pergi ke kedai, dia tengok ada jam klasik. Dia pun beli sutir 2 butir, 3 butir, ada 10 butir. Dia pun bayar. Masa dia beli tu, dia nak simpan. Memang dia pengumpul jam. Tak, dia pengumpul jam. Niat nak simpan lah. Simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wajib zakat tak? Zakat perniagaan tak. Sebab apa? Dia beli untuk simpan, bukan nak berniaga. Lepas sampai satu masa tu, dia jatuh miskin contoh. Jadi terpaksa jual barang-barang yang dia ada untuk meneruskan hidup. Antaranya ialah jam yang dia beli tu. Jadi dia terpaksa jual jam. Okey. Maka bila sahaja dia start menjual, start proses menjual dan membeli jam tu, dia jual jam tu kan. Daripada situ barulah bermulanya haul. Barulah bermulanya hari pertama kiraan haul. Boleh? Kesimpulan dia gini. Kalau kita beli barang ni, saya beli barang ni lah. Ni. Power bank. Beli ni untuk tujuan apa? Masa beli tu memang untuk berniaga. Maka masa beli tu juga, lela tu juga dikira hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sampai cukup setahun, tengok akhir tahun nanti cukup nisab bayar zakat. Kalau tak wajib bayar zakat. Okey, satu. Yang kedua, saya beli juga. Ni. Tapi beli untuk simpan. Beli simpan kat rak. Tak. Jadi ketika itu adakah sudah dikira haul hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Tidak. Lepas tu bila kira? Bila kita start bisnes. Jadi tahun pertama tak jual, tahun kedua tak jual. Tahun ketiga tu barulah, jual lah kot. Tak. Ada power bank sampai 100 kat rumah ni. Faedah mendatang, dia simpan banyak-banyak. Jadi waktu tu ada niat nak berniaga. Ketika dia niat nak berniaga tu, adakah telah dikira haul? Belum. Semata-mata niat, belum dikira haul.
Bila dikiranya haul? Bila mana kita start proses menjual. Jadi niat nak berniaganya hari ni, start sungguh jual barang tu bulan depan. Maka bulan depan tu barulah dikira hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka bila cukup setahun, wajib dia bayar zakat di akhir tahun kalau cukup nisab. Yang keempat, ayakun at-tamalluku bi mu'awadatin. Hendaklah pemilikan barang-barang urud tijarah tadi tu, barang-barang bisnes tadi tu dengan mu'awadah, dengan cara mu'awadah. Mu'awadah ni maknanya kita bagi, kita dapat sesuatu. Contohnya tadilah, kita bawa 100,000, kita pun bagi dia 100,000, kita pun dapat handset. Atau mu'awadah orang panggil. Faham tak? Kita bawa 50,000, kita pun bagi dia 50,000, kita pun dapat handset 50 biji. Itu mu'awadah. Maka ketika itu wajib zakat. Kalau cukup syarat lain. Fala zakata fima malaka bi irsin aw hibatin illa idza syara'a fi tijarah ma'aliyatiha. Maka tak wajib zakat kalau harta tu dimiliki dengan cara harta pusaka atau hadiah. Kita duduk saja tiba-tiba adik kita ke saudara mara kita ke meninggal. Tak pasal-pasal kita dapat harta pusaka. Apa harta pusakanya? 100 ekor lembu. Dapat harta pusaka ke kita. 100 ekor lembu. Tak. Bila dapat harta pusaka 100 ekor lembu tu, adakah telah dikira haul pertama, dah dikira hari pertama, hari kedua, haul tu dah bermula? Jawapannya tidak. Faham tak? Bermulanya haul bila mana betul-betul kita memulakan proses jual beli. Contohlah, kita dapat 100,000, bela 100,000 ni, main dengan lembu pula setahun dua. Main dengan lembu, hari ni pergi tengok lembu, esok pergi tengok lembu. Lepas tu ada niat nak berniaga? Tak ada niat nak berniaga. Ada jual? Tak ada jual saja nak main dengan lembu. Maka dalam 2 tahun lembu tu duduk dengan dia tak wajib keluar zakat. Zakat berniaga lah. Sebab apa? Sebab harta tu tidak dimiliki dengan cara mu'awadah. Faham tak? Lepas tu bila bermulanya haul? Bermulanya haul adalah bila mana dia niat nak berniaga. Lepas 2 tahun bila lembu tu dia kata, tak cerdik bila lembu 2 tahun. Saya saja beli makan tapi tak dapat keuntungan. Jadi lepas 2 tahun dia plan ni nak berniaga. Semata-mata niat nak berniaga, waktu tu belum dikira hari pertama lagi. Untuk cukup setahun, untuk haul. Tak dikira lagi haul tu. Bila start kira haul, bila mana dia mula jual. Bulan depan baru dia jual. Bulan depan tu barulah kira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Lepas habis 12 bulan, mu tengok harta yang mu ada tu, cukup tak syarat yang lain, maka wajib zakat kalau cukup nisab. Kalau tak, tidak wajib lah zakat. Jadi, fala zakata fima malaka bi irsin aw hibatin illa idza syara'a fi tijarah ma'aniyatiha. Tidak wajib zakat bila mana seseorang tu memiliki harta dengan cara mendapat harta warisan atau mendapat hadiah. Tak wajib zakat melainkan kalau dia betul-betul berniaga selepas niat. Boleh? Faham? Okey. Harap. Yang kelima, alla yanidda mal at-tijarah bi naqdihi alladhi yuqawwamu bihi naqisan 'anil nisab fi asna'il haul. Syarat yang kelima ialah baca dulu. Makna at-tandid huwa tahwil al-urud ila naqdin ay bay'uha falau nadda al-urud fi asna'il haul wa kanat qimatuha naqisatan 'anil nisab fayanqati al-haul wa yasta'nifu haulan jadida. Wa amma idza naddaha wa kanat qimatuha nisaban fayabni haul al-naqdi ala haul at-tijarah ay fayastamiru hauluhu bidun inqita'. Syarat kelima untuk diwajibkan zakat perniagaan ialah dia tidak menukarkan harta perniagaan itu kepada duit. Itu pada tamdid. Maksud tamdid ialah mengubah harta tu, aset tadi tu, kepada nilai wang, kepada ringgit, kepada RM dan sebagainya. Faham tak? Kalau dia tamdid juga dan nilai duit yang dia dapat tu kurang daripada nisab, maka terputus nisab. Begini, ceritanya gini.
Saya beli handset 20 biji. Harga berapa? 20,000. Sebiji 1,000. Boleh? Sampai satu masa, jadi asal niat nak berniaga lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan, sutir habuk handset tak laku. Jadi dalam kepala otak saya, malas aku berniaga dah. Kabut perut. 6 bulan satu handset pun tak laku. Tukar bidang. Tak. Jadinya, dia ambil keputusan jual 20 handset tu dengan harga yang murah. Asalnya satu handset beli 1,000, dia jual 2,500. Tak. Lepas dia ambil keputusan nak berhenti daripada berniaga, handset tu dia jual dengan harga murah lah. Mungkin 1,000, beli 1,100, 1,200 dia jual. Faham tak? Jadi, bila mana dia jual 20 handset yang dia ada dengan harga 1,100. Satu, beli 1,000, jual 1,100. Dia pun dapat duit. Itu dipanggil tawdid. Mengubah seluruh harta zakat kepada duit. Okey, tengok. Masa dia ubah tu, dia beli tadi 20 handset dengan harga 20,000. Tak? Boleh? Lepas tu dah berlalu 6 bulan dah ni. Dah berlalu 6 bulan dah. Haul bagi zakat perniagaan dah berlalu 6 bulan dah ni. Lepas 6 bulan dia jual semua sekali. Orang panggil tawdid tadi. Jual 20 handset tu dapatlah ke dia berapa? 20,000, 22,000. Dapat semua sekali duit dia ada 22,000. 22,000 tu kurang daripada nisab tu. Nisab hari ni zakatnya 33,000 something kan. Kita sebut baru ni berapa faham? 32,000. Jadi dia hanya 22,000 dia dapat. Maka ketika itu kita sebut haul perniagaan terputus. Haul perniagaan terputus. Jadi 6 bulan tadi haul perniagaan dah berjalan selama 6 bulan. Haul tu batal. Dan dia akan memulakan haul untuk zakat harta, untuk zakat duit bila mana dia cukup nisab yang baru. Contohlah, lepas dapat 22,000 tu, dia jual handset semua tu kan, dapat 22,000, tiba-tiba dapat lagi 15,000 orang bagi. Contohlah cerita. Jadi 22 tambah berapa belah ni? 15. 37,000 semua sekali. Kan? Jadi bila dah cukup 37,000, cukup haul, cukup nisab tu. Sebab nisab mah 32,000, dia ada 37,000. Bila dia ada 37,000, daripada situlah bermulanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk haul zakat nakdai emas dan perak ataupun zakat harta ataupun zakat kita sebut zakat duit. Faham tak? Tu. Berbeza kalau dia tawdid. Bila dia tawdid, duit yang dia dapat tu tidak kurang daripada nisab. Contohnya gini. Saya beli 40 buah handset. Harga berapa? 40,000. Satu handset 1,000. Pun sama, lepas 6 bulan berniaga tak laku. Sebutir habuk, stres, saya pun nak berhenti berniaga. Jadi saya ambil keputusan untuk jual handset tu dengan harga yang murah. Sepatut beli 1,000, jual lah 1,700 ke 2,000 ke. Tak? Contohlah. Tapi sekarang ni saya nak perhabis barang, saya jual 1,100. Gitu ya. Jadi beli tadi 1,000, jual 1,100. Jadi ada orang nak beli. Ada orang nak beli semua sekali. Jadi bila beli 40, jadi berapa? 44,000. Betul tak? 40 buah handset darat dengan 1,100. Jadilah 44,000. Jadi 44,000 tu. Cukup nisab tak? Cukup. Bila cukup nisab, maka nisab bagi zakat duit disambung dan dibina di atas zakat, dibina dan disambung di atas haul zakat perniagaan. Jadi untuk zakat perniagaan dah berlalu 6 bulan ni. Untuk zakat perniagaan dah berlalu 6 bulan. Boleh? Untuk zakat perniagaan dah berlalu 6 bulan. Kemudian saya pun tawdid duit tu. Tawdid harta tu. Bila saya ubah, jual semua sekali barang, duit yang saya dapat tu tak kurang daripada nisab. Nisab 32,000, saya dapat 44,000. Maka
6 bulan tu dia tidak burn, dia terus sambung. 6 bulan 1 hari, 6 bulan 2 hari, 6 bulan 3 hari. Jadi bila cukup 6 bulan berikutnya, saya wajib bayar zakat. Zakat apa? Zakat perniagaan tak dah, sebab tak berniaga dah. Lepas tu zakat apa? Zakat duit. Boleh? Zakat duit. Tu cerita dia. Boleh? Tu barang. Syarat nombor 6. Alla yaqsid al-kunyata athna al-haul. Seseorang itu tidak berniat untuk menyimpan ataupun menggunakan barang perniagaan dia ketika mana tengah-tengah haul. Ay la yasrifu an-niyyata an at-tijarah. Fa yanwi al-isti'mal. Masalah. Okey, gini. Saya beli kereta. 20 biji. Asal beli nak berniaga. Asal beli nak berniaga. Jadi, bila beli nak berniaga, dikira lah haul tu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kan. Bila cukup setahun wajib zakat. Lepas berniaga sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tak laku. Tak laku langsung. Jadi, saya pun berubah niat dalam hati. Malas aku berniaga, saya buat perut lah. Pakailah kereta ni. Jadi asal beli 20 biji kereta ni nak berniaga. Lepas tu berubah niat. Malaslah berniaga, tak laku-laku. Modal banyak dah keluar je. Sewa kedai lagi, apa lagi, bayar orang lagi. Bekerja. Tak laku saya kabuk kereta. Jadi saya pun berubah niat, baik aku pakai. Hari ni pakai kereta ni, esok pakai kereta ni. 20 hari tu, setiap hari kereta lain-lain. Bila ada saja niat nak menggunakan barang perniagaan tu, maka haul tadi tu terbatal. Dah 6 bulan dah dia berniaga ni, haul tu semua cancel. Faham tak? Dan bila cukup setahun nanti pun tak wajib zakat. Sebab apa? Sebab barang tu dah bukan lagi dianggap sebagai barang perniagaan, malah barang tu barang yang kita guna, barang kegunaan kita. Hari ni pakai kereta ni, esok pakai kereta tu. Faham tak? Tu, boleh? Okey, tu. Jadi bila cukup 6 syarat yang telah kita bincangkan, maka wajiblah dia bayar zakat perniagaan. Okey, sikit lagi. Nisabu zakat tijarah wa nisabu naqdi alladhi ishturiyat bihi al-urud. Fa fi adh-dhahabi ma yu'adilu 84 gram wa fi al-fiddah ma yu'adilu 588 gram. Gram. Enggak tak ada dalam bahasa ni, bahasa Arab. Jadi nisab zakat perniagaan ni sama seperti nisab zakat perniagaan mengikut nisab nilai mata wang yang kita guna waktu kita beli barang dulu. Contoh kita beli guna emas. Saya membeli kereta untuk saya jual beli kereta. Untuk saya berniaga kereta menggunakan emas. Saya bawa emas, saya beli kereta tu. Maka akhir tahun nanti kiraan nisabnya ikut emas. Ada kata nilai kereta yang saya ada di pasaran, nilai kereta yang saya ada tu bersamaan dengan nilai 84 gram emas, lebih kurang dalam 33,000, maka wajib saya zakat. Kalau saya beli dulu menggunakan perak, saya beli kereta dulu guna perak, maka di akhir tahun nanti pun saya nilaikan dia dengan perak. Kereta yang aku ada sekarang ni cukup tak nisab perak? 588 gram perak. Berapa nilainya? Kalau cukup maka wajib zakat, kalau tak maka tak wajib zakat. Wal ibratu biqimatil urud akhir al-haul la biqimati syira'iha. Syekh sebut yang kita ambil iktibar ialah nilai barang-barang perniagaan pada akhir tahun, bukan pada waktu beli. Jadi contohlah beli benda ni masa beli dulu RM2. Contoh. Tak logik tak? RM30 contoh. Masa beli. Bila akhir tahun naik sampai RM50,000. Contoh. Tak bagi mudah faham. Wajib zakat tak? Wajib zakat. Kalau barang ni masih ada, wajib zakat. Ustaz, bukan waktu beli dulu RM30. RM30 ni, tak wajib zakat lah RM30. Betul memanglah. Tapi kita bukan ambil iktibar waktu beli, waktu akhir haul. Jadi, kalau benda tu akhir haul nanti, nilai dia melonjak naik sampai RM50,000, maka wajib zakat ketika itu. 2.5 daripada nilai barang. Jadi kita ambil iktibar dengan nilai barang-barang niaga pada akhir haul, bukan pada waktu beli.
Sama juga kalau waktu beli tu mahal. Faham tak? Waktu beli tu mahal, masa akhir haul dia tu jatuh. Jatuh sungguh harga. Bila kita kira balik barang-barang yang kita ada ni, tak cukup nisab ni. Tak je zakat. Tu. Wal ibratu bi bulughi nisab akhir al-haul faqat, bi khilaf zakat an-naqdain allati yushtaratu fiha an takuna balighatan nisab min awal al-haul ila akhirih. Yang diambil iktibar ialah cukupnya nisab pada akhir tahun sahaja. Jadi untuk zakat perniagaan, nisab tu disyaratkan cukup pada akhir tahun sahaja. Mula-mula bisnes hanya bisnes satu dia. Beli harga 30, jual 35 ya, 40 ya. Faham tak? Lepas tu dapat untung. Lepas tu beli pula 2. Dapat lagi untung. Beli 3. Dapat untung. Beli 4. Meningkat naik. Jadi akhir tahun tu, barang-barang yang dia ada tu, bila dinilaikan kepada wang, keluarlah 100,000. Maka wajib zakat. Walaupun starting dulu hanya RM10, RM20 je modal. Boleh? Jadi untuk zakat perniagaan, dia tidak disyaratkan kita kekal memiliki nilai yang sama daripada awal tahun sampai akhir tahun. Seperti zakat duit, zakat perniagaan, zakat harta lah. Kita panggil zakat harta. Mesti ada 33,000 dalam bank, tak kurang sikit dalam setahun tu. 33,000 tu berterusan ada yang kita sampai akhir tahun baru wajib zakat. Kan? Tapi zakat perniagaan tak. Walaupun starting bisnes guna modal RM2, RM3. Bila akhir tahun nanti bisnes kamu berkembang apa semua, bila kira balik barang-barang yang ada, tak cukup nisab, maka wajib zakat. Boleh? Naam. Yang terakhir, al-wajibu fiha, yang diwajibkan padanya. Okey, berapa nak keluar zakat ni? Rubu'u ushril qimah. 1/4 daripada 1/10 nilai barang. Isnai wa nisf bil mi'ah, pada 2.5 lah. Bukan 25, 2.5%. Boleh? Jadi barang-barang tu pada akhir tahun kita tengok, kita nilaikan satu-satu. Di pasaran berapa jual ni? Ada 20 ya, ada 30 ya, ada 40 ya. Tulis semua. Kira semua barang-barang tu nilainya berapa? Keluar 50,000. Maka wajib zakat. 2.5. Kalau tak, maka tak wajib zakat. Ini asas lah. Asas kepada zakat perniagaannya begitu. Allahu'alam, insyaAllah nanti kita sambung masalah-masalah yang berkait dengan zakat perniagaan. Wallahu'alam. Habis bab zakat ni, habislah kitab At-Taqriratus Sadidah. Boleh tonton secara penuh rakamannya di YouTube Imam Baijuri Center. Semoga bermanfaat. Nah, insyaAllah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum.